Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung ke surat apa? Ya. Muka 6. Kat mana ya? Okey. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, tauhid rububiyah. Bermula tauhid rububiyah iaitu mengesakan Allah Ta'ala dengan segala perbuatan. Minggu lepas dia kata nak terangkan tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma' wa sifat. Masuk pula kita bicara secara tafsir, iaitu yang pertama tauhid rububiyah. Tauhid maknanya mengesakan, mensatukan, tidak membilang-bilang. Rububiyah maknanya pentadbiran. Yang kita sebut dalam surah Fatihah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabbun, mana Tuhan yang mentadbir alam. Jadi maksud tauhid rububiyah iaitu mengesakan Allah Ta'ala dengan segala perbuatan, iaitu perbuatan Allah Ta'ala, seperti menjadikan dan memberi rezeki dan menghidupkan dan mematikan dan menurunkan hujan dan meliharakan dan memberi nafaat dan memberi mudarat. Dan umpama yang demikian itu, maka wajib atas tiap-tiap orang yang berakal lagi sampai Allah memutuskan ia orang berakal dalam hatinya orang bahawa tidak ada yang menjadikan melainkan Allah Ta'ala. Yang ini kita kata Allah saja yang menjadi, Allah saja yang beri rezeki, Dia saja yang menghidup, Dia saja yang mematikan, Dia saja yang menurunkan hujan, Dia sajalah yang memelihara dan memberi manfaat dan memberi mudarat, dan banyak lagi. Jadi semua perbuatan tu Dia belaka. Panggil tauhid rububiyah. Mana tauhid, mana kita bubuh tu pada Dia saja, orang lain tak mampu, orang lain tak boleh, hanya Dia saja. Maka hanya Dia saja mampu berbuat, tu panggil tauhid. Nampak? Ni Dia boleh buat kau, kita boleh buat kau, dak tauhid dah situ. Jadi ada dua dah situ. Dak kawan kita pula seorang lagi, jadi tiga. Dak hanya Allah saja. Jadi bila kita dalami maksudnya, yang ini kita kena putuskan di dalam hati bahawa tiada yang menjadikan melainkan Allah Ta'ala. Putus dalam hati ni maknanya ikat kemah, tidak lagi boleh tanggal, menjadi i'tiqad. Bukan maknanya kita dengar saja, dengar saja tapi tak putus. Putus ni maknanya pegang kemah lah. Tak sahabat marilah hal lain tak berganjak dah. Tu panggil jazam. Al-jazmu maknanya putus. Hanya Allah yang menjadikan. Tak ada orang boleh menjadi. Dan menjadi apa? Ni menjadi segala perkara ni. Allah saja yang menjadikan langit, Dia yang menjadikan bumi, Dia yang menjadikan manusia, gunung, ganang, bukit, bukau, hayawan, burung, ikan. Dia saja yang menjadikan. Kita tak boleh. Nampak? Anak kita boleh buat? Tak boleh buat anak. Nak buat guna anak. Kalau boleh buat orang nikah, boleh anak belaka. Ada nikah tak boleh anak? Ada. Pasal Allah yang menjadikan, bukan nikah boleh anak. Nikah hanya sabab musabab sahaja. Allah yang menjadi. Dia tidak ada boleh anak, jumpa doktor, dah jumpa doktor boleh anak. Tak boleh juga kalau Tuhan tidak menjadikan. Kalau Tuhan nak menjadi, tak nikah boleh anak. Tak ada belaki pun. Natu tak ada, cucu boleh. Kerana Tuhan nak menjadi.
Kalau makna kita yang menjadikan anak kita, maka ikut turut kita atas kehendak kita. Dah kita buat. Macam kita buat kursi, kita buat rumah. Nak buat tu bukan atas jalan khalqum. Hak tu sambung je benda hak Tuhan jadi belaka. Kayu Tuhan jadi semi, Tuhan jadi batu, Tuhan jadi habis, Tuhan jadi belaka. Zinc atak Tuhan jadi belaka. Kita hanya sambung. Jadi rumah orang panggil rumah. Kalau pelerah mula orang panggil papang, panggil besi, panggil paku. Nak? Masa dak jadi rumah tu papang tu, buat mari papang 2 tang. Siapa buat papang? Allah buat. Nak? Besi paku tu skru apa dia buat? Allah buat. Dalam bumi nak korek lah. Nak? Bila kita sambung bubuh kayu, bubuh tu, bubuh ni, bubuh atap, bola atas, orang panggil rumah. Bukan kita yang buat pada sebenarnya, cuma buat pada percakapan. Yang buat Allah Ta'ala. Kalau kita buat rumah, contoh, kan rumah kan dia ikut tukang. Nak? Tukang dia ikut dia. Tukang ikut dia ke ikut tuan rumah? Ikut tuan rumah. Kalau tukang kata ikut anda aku kan. Nama gotohnya ke tuan rumah. Tukang dia dah ikut tuan rumah. Dia buat masuk ruang tamu tu lalu ikutlah jambang. Baru masuk dalam ruang tamu. Faham? Lalu ikut bilik air dulu. Masuk ke dalam bilik air. Lakoh ikut jambang. Ruang tamu. Tuan rumah kata apa buat ni? Dah aku tukang. Anda aku kan. Kena ikut tuan rumah. Maka siaplah rumah yang dibuat oleh tukang. Tukang tu dia bukan buat. Dia tukang saja. Nak? Mengikut kandak dia. Tak ada lagi kita buat rumah dah ikut kandak kita. Nak? Pakai lepor kayu, pakai susun kayu, buh kayu, buh paku, buh semi, lepas tu letup bung jadi rumah. Orang dah dia gandung-gandung pun tak boleh nak buat gitu. Dia ikut kandak kita lah. Nak? Kita potong baju, dia tanya pula nak kocek 3, kocek 2, kocek 3. Depan belakang bawah belakang. Depan ramah dah rawak, kocek belakang. Dah. Jadi dia ikut kita siap lagi. Maka dah anak ikut kita tak? Ikut tak? Tak pasal bukan kita tukang buat. Kalau kita tukang buat macam kita buat baju, mesti ikut kita. Nak? Dah anak kalau kita beranak, bini kita nak beranak ni, tengah mengandung ni 7 bulan. Nak anak putih ke hitam? Ya tak? Tak usah tanya orang putih, tanya orang hitam. Dia nak putih ke? Nak? Dia nak mata somel bulat ke mata ripit? Mata bulat. Nak? Nak sihat ke sakit? Sihat. Nak rambut ikan awal-awal perang itu ke keras macam beruh jambang? Nampak? Dah tubik gitu tak? Dah. Baju lain pasal tu tukang baju, tukang potong. Hak ni bukan kita. Ni kerja Allah Ta'ala. Nampak? Jadi kita tidak berdaya pun membuat apa-apa. Semuanya adalah perbuatan Allah. Cuma kita je bila Tuhan buat ngaku hak kita. Nak ni bumi ni ngaku macam hak kita. Berasa langit dia hak kita. Nak bila kita ajak balik berhukum dengan hukum Allah, nak dia kata kita negara Malaysia tidak akan mengikut nampak hukum dalam Quran kerana kita masyarakat majmuk. Nampak? Padahal kita bumi Malaysia ni siapa dia buat? Nak? Allah yang buat. Langit yang kita junjung Allah Tuhan punya. Ni oksigen yang kita sedup hari-hari napas ni Tuhan punya kan? Kementerian Kesihatan pagi-pagi orang boleh nyawa ramai-ramai. Nak? Bila boleh Tuhan beri kuasa sikit ngaku hak kita. Lawang tokeh terus. Lawang ulama, lawang nabi, lawang Islam, lawang agama, lawang hukum, lawang semua. Nak? Pasal apa? Pasal hijab lah. Dibelenggu oleh nikmat yang terlampau banyak. Nak? Dah bila nak balik kepada Islam mula, kat-kat acul lebur ni orang serang habis negara Malaysia. Nak? Dalam keadaan dah nak lawan dah, situ netuk, situ hacur, sini hacur, baru nak balik pada agama. Semuanya perbuatan Allah. Tak ada siapa yang boleh berbuat. Dah yang kita buat jadi berbetulan dengan kehendak Allah. Kalau Tuhan tak kehendak, tidak akan jadi walaupun sebesar kumang. Dan tidak ada yang memberi rezeki melainkan Allah Ta'ala. Tak ada orang boleh beri rezeki. Datuk ayah kita boleh beri makanan ke kita? Rezeki Allah. Kalau Tuhan tak benar, tak apa. Rezeki daripada Allah. Sebab tu jangan bimbang rezeki. Kita ni ragu. Orang Islam pelik. Sepatutnya dia beragama dengan agama yang hak, agama sebenar. Kerana agama ni datang daripada Allah, Tuhan yang sebenar. Orang kafir agama lebang, Tuhan lebang, kitab lebang, semua lebang lah ke? Kita betul lah ke? Tuhan sebenar, agama sebenar, Nabi sebenar, kitab sebenar.
yakinlah sepatutnya dengan rezeki. Kerana Allah saja yang beri rezeki. Orang lain tak boleh beri rezeki. Kalau Tuhan tak izin, kita nak suap, satu titik air tidak akan masuk dalam mulut mak kita yang sedang sakit. Tak masuk. Nelih jebok terbit luar. Nak? Kan kita sembah Allah. Sebab apa kita sembah dia? Pasal dia Razak. Dia yang beri rezeki kepada kita. Rezeki ni benda nasi, pitih. Ar-rizqu ma yang fa'uka. Rezeki ni perkara-perkara yang memberi guna kepada kita. Nasi beri guna, boleh makan kenyang, rezeki. Pitih berguna, ada kata, boleh buat beli, rezeki. Baju boleh pakai tak sejuk, rezeki. Kereta boleh buat pergi jalan jauh, rezeki. Itu semua rezeki. Tanah rezeki, boleh diri rumah. Rumah rezeki kita, kerana kita boleh berlindung pada hujan dan panas. Nak? Anak kita rezeki, kerana dia akan mendoakan kepada kita, jaga kita bila kita tua kat lagi. Nak? Maka semua tu Allah yang bagi. Nak? Dan dia beri tu atas kandak kita minta, tak? Atas apa yang dia nak. Tapi yakin tidak ada pun orang yang berkongsi dengan Allah dalam memberi rezeki kepada seluruh makhluk. Rezeki bukan manusia saja, seluruh makhluk. Nampak? Natang-natang tu Allah yang beri rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi. Tidak ada seekor habuk pun binatang yang ada di atas muka bumi. Nampak? Illa 'ala Allahi rizquha, melainkan atas Allah seorang saja yang menjaga rezekinya. Allah lah yang beri rezeki rimah. 3 beranak, nak petang ni makan dia, lusa makan dia. Nak anak-anak hak duduk dalam kayu berjuta-juta ekor, Allah telah siapkan rezeki dia. Semua hak duduk dapur rumah kita tu rezeki dia banyak mana gini. Nak semua tu Allah Ta'ala, bukan pakat, bukan ada satu maknanya persatuan pula tukar jaga dak. Allah Ta'ala seorang belaka. Jadi kita hak semayang ni tiba-tiba takut rezeki tak cukup. Nak takut tak cukup makan. Lepas tu tengok orang kaya, anak 2 orang. Sebab apa? Takut kat bila-bila susah ekonomi, gitu gini. Padahal dia kaya. Nak? Doktor pakar 2 orang yang anak. Tak dia lebih-lebih susah lagi nak makan ke darah payah. Padahal dia doktor pakar. Nak doktor pakar takkan 800 gaji. Nah, tak ada 8,000. Dah 8,000 tak cukup makan ke darah anak. Nak? Jangan sok tentang rezeki. Nah, hak gaji kecil pula turun bawah